Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalinya saya mewakili KJT lah. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Arni, ajar praktikal kita yang banyak membantu kita lah di KJT ni. Dari segi terutamanya di Jabatan Kewangan lah banyak membantu. Dari segi apa? Jayanya. Dulu dengan boleh graduate dengan cemerlang dah. Ada. Beda lah akademi hari. Boleh dah. Akademi. Boleh dah live. Okay, Arni ni saya tengok sangat okey lah, mudah, easy going. Kita bagi dia letak di mana-mana jabatan pun dia boleh bawa diri. So kalau untuk di alam pekerjaan nanti saya rasa dia boleh bawa diri dia lah. Untuk Arni memang tahniah lah kalau kita ucapkan untuk berapa bulan dia sini. Memang Arni banyak membantulah semua jabatan, bukan semua jabatan lah. Lepas tu mana lagi Arni ni? Jangan sedih Kak Sa. Tak senyum lah, tak senyum. Boleh tolong semua orang lah. Mungkin kalau dia pergi tempat lain pun mudah belajar lagi lah untuk semuanya. Selamat maju jaya untuk Arni. First sekali tahniah untuk Arni sebab Abi dah intern. Lepas tu terima kasih juga sebab banyak bantu KJT. Lepas tu banyak bantu Lee jugalah. Lepas tu bagi saya Arni ni mudah belajar. Kalau kita ajar tu dia kena cepat belajar lah. Dia mudah adapt dengan benda tu. Semoga di tempat-tempat lain pun gitu juga. Okey. Tahniahlah Hani, selamat menambahkan latihan industri dan terima kasih banyak membantu. Hani, terima kasih banyak. Banyak bantu semua jabatan lah. Okay dah? Bantu dah Cik Amy. Bantu. Tu je lah. Selamat maju jaya. Tahniah Arni. Lah dah kan lah kira so lepas ni habis dah belajar kan. So terima kasih lah banyak membantu duduk turun naik ni sepanjang duduk office baru ni. Semoga lepas ni tolong
pekerjaan hak di KGT ni mau bantu lepas ni untuk ke bidang kerjaya pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya hanya komen berkenaan dengan dia ada nilai-nilai yang boleh untuk mana-mana syarikat jadikan dia sebagai seorang kaki tangan untuk bekerja lah. Dan dia ada satu attitude yang mungkin dekat banyak syarikat lain yang nampak yang nak attitude macam ni, dan pada masa yang sama dari sudut pergaulan dengan kaki tangan lain pun saya nampak pandai lah, maksudnya ikut tempo setiap orang. So dari sudut pemilihan, dia tak ada memilih mana-mana kaki tangan. Jadi bagi saya itu adalah satu attitude yang bagus dan boleh teruskan dengan attitude tu. Dan saya ucapkan selamat maju jaya dan terima kasih atas semua sumbangan anda di syarikat ni, dan sekiranya ada peluang untuk bekerja kat tempat lain, make sure tunjukkan rekod dan attitude yang sama dan mungkin boleh lebih baik lagi ya. Okay, wallahualam. Okay, sekarang Kak Asu nak minta maaf lah kepada Adli, Kak Asu dan juga rakan-rakan dekat KGT lah. Minta maaf kepada Adli kalau ada salah silap, kalau ada teguran terkasar bahasa semua. Segala teguran tu untuk kebaikan Adli jugalah, bukannya kerana nak menjatuhkan apalah. Bersama-sama. Ya. Walaupun tak jadi content creator, bab-bab saya jadi content creator sampai dia tak jadi, tak apalah, biarlah nak buat kan, tolong dia lah. Okey, alhamdulillah, lupa ada salah silap apa macam sebagai bekas rakan intern, selamat maju jaya kepada Arni. Saya ucapkan berjaya habis intern di KGT. Selama saya di sini bekerja bersama Arni, dia sangat mudah bahasa dengan suka tolong. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali Ani nak ucapkan terima kasih dekat siapa? Terima kasih dekat Kak Su. Sebab kalau bukan sebab Kak Su, Ani tak ada pun sini. Sebab Kak Su lah masukkan Ani jadi student intern sini Lepas tu Ani nak bagi Ani nak jadi HR ni sebenarnya bukan mudah. Sebab gapo-gapo hak jadi, macam contohlah HR kan dia recruit orang kan. So kalau contohlah kita salah recruit orang, maksudnya company pun tak boleh grow dengan molek. Ya tak? Jadi macam sebenarnya nak jadi seorang Kak Su ni bukan mudah lah. And Ani nak ucapkan terima kasih juga dekat KGT sebab Ani rasa Ani antara dengan Akil lah. Ani tak rasa semua orang dapat rasa pengalaman macam ni. Sebab Ani dengan Akil lah dapat rasa daripada company lama dekat PMBK sampai sini boleh rasa gana nak pindah office. Ani tak rasa semua orang boleh rasa benda tu sebagai student intern lah. So maksudnya macam daripada pindah office orang nampak sebenarnya tak mudah kan. Satu pengalaman hak lain daripada yang lain lah. Kalau orang lain mungkin hak mana contohlah student intern ke datang pun dia dah rasa keselesaan yang ada. Macam berbanding dengan Ani dengan Akil dapat rasa gana susahnya, duk ngemah, makan barang. Proses tu penting. And time tu lah kita orang punya bonding tu kuat. Maksudnya kita kenal sama each other. Orang tu tolong, orang tolong daripada bersatu lah situ. Lepas tu I nak ucapkan terima kasih juga dekat semua staff. Sebab bagi Ani semua staff dekat sini semua macam sporting baik. Maksudnya macam tolonglah Ani. And kalau tanya Ani siapa yang paling takut dulu kan? Ani takut ke Kak Su. Sebab bagi Ani walaupun orang kata Kak Ain backing, betul Kak Ain backing. And personality dia memang lagu tu sama-sama. Tapi kalau Kak Su, yelah sebab dia kan Kak Su ke SBR ni. Lepas tu Kak Su HR, Ani rasa pada at first tu Ani susah nak dekati Kak Su. Macam gapo-gapo Ani refer Kak Lin, gapo-gapo Ani tanya orang hak dekat PMBK tu hak bilik situ je lah. Sebab tambah-tambah KJK duduk bilik lain kan. Lepas tu
Bila tapi Ani rasa macam ada hikmah juga buat apa Ani boleh rasa macam momen pindah sini, sebab dekat sini lah Ani macam start boleh rapat dengan Kak Su, rapat dengan Cik Harik, dengan Kak Ji, dengan orang-orang yang tak pernah pun Ani expect Ani akan lagi rapat lah kan. Lepas tu Ani nak terima kasih dekat Cik Najah juga, sebab Cik Najah bagi Ani dia seorang yang leader yang baik lah. And walaupun dia nampak macam santai, macam kecek biasa je, tapi sebenarnya gapo hak dia kecek, daripada masa sama dia menyampaikan satu benda yang kita tak nampak. Ada value dalam ucapan dia. And Ani rasa tu je kot. Ani nak minta maaf lah sepanjang Ani nak minta maaf sepanjang Ani intern sini kalau ada kurang daripada Cik Ani, kalau ada gapo-gapo yang Ani buat dengan secara tak molek ke, kalau Ani tak dengar kata ke gapo ke, Ani minta maaf banyak-banyak. And Ani nak ucap terima kasih dekat semua sebab bagi banyak tunjuk ajar lah sini. Sebab Ani rasa at first Ani ingat ke Ani ni macam, contohlah Ani bahagian finance kan, so macam finance lah Ani tahu, tapi dekat sini Ani macam Ani explore semua benda. Macam Ani tahu macam bahagian marketing lagu mana, bahagian operasi lagu mana cara kerja dia buat kapo, dia handle kapo. Lepas tu bahagian sales gana, dia capai mana, dia fokus mana. Jadi macam Ani tak rasa semua orang, kalau sebagai student intern, tak rasa semua orang tahu. Sebab yelah kalau macam kita masuk jabatan tu, kita fokus kepada satu jabatan je lah. Dan macam kalau Ani dapat tahu semua benda. Macam gitu. So kalau contoh Ani tu baik sikit lagi pun, Ani tak, orang kata Ani dapat gapo, Ani dapat banyak benda. And Ani tak kosong lah. Macam gitu. So itu saya daripada Ani. Sekian, terima kasih.